Pelik tapi betul. Tarif naik, barang semua mahal, ekonomi tak tentu arah. Tapi orang kaya relax, kita rakyat biasa pula gelebah. Kenapa? Sebab orang kaya dah ready. Duit dah diversify, aset dah beli awal, income pun bukan datang dari satu sumber saja. Tapi ramai antara kita gaji ngam-ngam, hujung bulan akaun tinggal 50 saja. Jadi bukan masa untuk tunggu, tapi masa untuk mula buat perubahan walaupun sikit. So macam mana nak mula simpan duit? Save video ini saya kongsikan. Cuba guna kaedah ini. 70 20, 10. 70% untuk belanja harian, 20% simpanan, 10% kalau boleh melabur, contohnya emas atau ASB. 2. Set auto transfer bila gaji masuk. Jangan tunggu hujung bulan baru nak simpan. Simpan dulu, belanja kemudian. 3. Guna apps track belanja supaya you tahu duit mengalir kat mana. 4. Buat no spend challenge. Contoh 7 hari tak beli benda tak penting. Tak kisah gaji besar atau kecil, yang penting you start dulu. Aku sendiri pun macam tu. Sampai aku jumpa sistem yang bantu aku bina pendapatan pasif dari rumah. Sekarang, aku tengah bantu ramai orang buat benda yang sama. Kalau you rasa dah sampai masa nak ubah hidup, komen ready dan terus klik link di bio saya atau butang klik offer. Kita gerak sama-sama sebelum harga hidup makin tinggi lagi susah.